ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasul, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Dan Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Khaza Fir'aun, hazihi ummah. Astaghfirullah. ومن فتنة هذه الدجال. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrul bin Zakila. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk keruntuhan nilai etika dan peradaban dalam filem Munafik 2. Filem ini merupakan karya seni audiovisual yang menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan cerita, emosi dan maklumat. Munafik 2 dipilih kerana jalan ceritanya dekat dengan realiti masyarakat yang masih terpengaruh dengan amalan sihir, khurafat dan meminta bantuan makhluk halus untuk mendapatkan sesuatu perkara. Filem ini menekankan kepentingan ilmu agama sebagai benteng akidah serta mengkritik penyimpangan daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, filem ini memperlihatkan unsur keruntuhan etika dan peradaban dalam masyarakat moden. Latar belakang filem Munafik 2 ialah filem seram Malaysia yang diarahkan oleh Syamsul Yusof yang ditayangkan pada tahun 2018. Filem ini merupakan sambungan kepada Munafik 1 yang berdurasi 1 jam 43 minit yang diterbitkan oleh Scope Production Sendirian Berhad. Antara pelakon utama ialah Syamsul Yusof, Maya Karin, Nasir Bilahan, Mawi, Fiz Fairuz dan Fauzi Nawawi. Filem ini mengangkat tema kekeluargaan, keagamaan dan bahaya ajaran sesat dalam masyarakat. Sinopsis filem. Filem ini mengisahkan Ustaz Adam yang masih berdepan trauma selepas kehilangan keluarganya. Beliau kemudian membantu Sakinah dan anaknya Aina yang diganggu oleh makhluk halus akibat perbuatan Abu Jah, ketua ajaran sesat di kampung mereka. Abu Jah menggunakan sihir dan bantuan jin untuk menyesatkan penduduk kampung. Dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Adam berjuang menentang Abu Jahl dan akhirnya berjaya menyelamatkan Sakinah serta penduduk kampung daripada pengaruh ajaran sesat. Objektif kajian mengenai justice filem Munafik 2 dari segi isu pengabaian etika dan peradaban yang ada di dalam filem. Yang kedua, mengenai pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pengabaian etika dan peradaban. Yang ketiga, menilai kesan-kesan pengabaian etika dan peradaban. Yang keempat, mengenai pasti langkah-langkah penyelesaian yang boleh diambil untuk mengurangkan isu pengabaian etika dan peradaban dalam filem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Izzat bin Abdul Samad. Hari ini saya akan bentangkan 4 isu pengabaian etika dalam filem Munafik 2. Yang pertama ialah isu keagamaan. Peristiwa tentang Ustaz Adam berbahas tentang tauhid dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang wanita misteri berpakaian hitam pada waktu malam di rumahnya. Wanita tersebut memanipulasi dan memfitnah Ustaz Adam tentang rawatan syifatnya dan seakan-akan sebagai tindakan demi mengejar populariti. Sentimen agama digunakan oleh wanita misteri untuk mengelirukan Ustaz Adam dan memaksanya berhenti berdakwah. Yang kedua ialah tentang isu kekeluargaan. Salmah yang merupakan ibu Ustaz Adam tidak merestui dan melarang anaknya pergi ke kampung untuk merawat Imam Ali, iaitu ayah Sakinah yang telah disihir oleh Abu Jah. Berlaku konflik apabila Ustaz Adam tetap berkeras untuk pergi membantu walaupun dilarang ibunya. Larangan tersebut berpunca daripada kerisauan, kekeliruan terhadap fitnah akhir zaman dan ketakutan Salmah akan kehilangan anaknya. Isu yang ketiga ialah isu keruntuhan akidah. Azman merupakan seorang sahabat baik Ustaz Adam, termakan hasutan dan mengikut telunjuk Abu Jah. Azman sanggup memfitnah Ustaz Adam berzina dengan Sakinah
sehingga melahirkan anak luar nikah di hadapan orang ramai. Tindakan memfitnah demi kepentingan pihak batin mencerminkan keruntuhan akidah dan hilangnya pegangan agama dalam diri Azman. Dan terakhir ialah isu penganiayaan. Peristiwa ini berlaku apabila Abu Jah dan pengikutnya mengepung Sakinah dan anaknya Aina di dalam sebuah gua. Abu Jah menculik Aina secara paksa dan memukul Sakinah menggunakan tongkat sehingga tercedera serta tidak mampu berdiri. Kesimpulannya, perbuatan kejam dan penculikan kanak-kanak sebagai tebusan ini merupakan satu penganiayaan berat yang tidak berperikemanusiaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Faktor pertama yang saya ingin bincang ialah keruntuhan pemahaman tauhid. Keruntuhan pemahaman tauhid bermaksud kelemahan seseorang dalam memahami dan meyakini keesaan Allah serta ajaran Islam yang sebenar. Dalam filem Munafik 2, terdapat watak yang mudah terpengaruh dengan ajaran sesat kerana kurang memahami tauhid. Keadaan ini menyebabkan mereka percaya kepada perkara khurafat dan menyimpang daripada ajaran Islam. Faktor yang kedua pula dalam Munafik 2 iaitu kasih sayang ibu terhadap anak yang terlampau. Faktor kedua ini mengisahkan tentang kasih sayang dan kebimbangan ibu terhadap anak yang berlebihan. Walaupun kasih sayang penting dalam keluarga, kasih sayang yang terlalu berlebihan boleh memberi kesan yang negatif. Contoh dalam filem yang boleh saya berikan situasi, Salmah iaitu ibu kepada Ustaz Adam tidak membenarkan anaknya iaitu Ustaz Adam untuk merawat Imam Malik. Tindakannya berpunca daripada rasa yang takut dan bimbang dengan keselamatan anaknya kerana takut diancam dengan Abu Jah. Faktor yang ketiga iaitu terpengaruh dengan ajaran sesat dan individu yang menyesatkan. Seseorang yang lemah dalam pegangan agama mudah terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam. Untuk situasi dalam filem, watak Azman mudah terpengaruh dengan hasutan daripada ajaran Abu Jah. Azman sanggup mengikut segala arahan Abu Jah tanpa berfikir secara rasional. Disebabkan pengaruh beliau, Azman melakukan fitnah terhadap Ustaz Adam di hadapan penduduk kampung. Kemudian faktor yang terakhir, tindakan kejam dan zalim daripada Abu Jah terhadap Sakinah dan Aina. Penganiayaan merujuk kepada perbuatan menyakiti, menindas atau menzalimi seseorang sama ada secara fizikal atau emosi. Dalam filem Munafik 2, Abu Jah bersama pengikutnya mengepung Sakinah dan Aina di dalam sebuah gua. Mereka menangkap Aina secara paksa dan memisahkannya daripada ibunya. Abu Jah juga memukul Sakinah sehingga menyebabkan kecederaan dan penderitaan. Dari pandangan Islam, Islam melarang segala bentuk kezaliman dan penganiayaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dalam surah Al-Imran. Pengajarannya, umat Islam perlu menjauhi sifat zalim. Kita hendaklah mengamalkan nilai kasih sayang, belas ihsan dan menghormati hak orang lain. Sikap ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Kesan pengabaian etika dalam filem Munafik 2 yang pertama ialah menimbulkan kekeliruan terhadap ajaran Islam yang benar. Hal ini kerana ianya dapat dilihat apabila terdapat persoalan berkaitan akidah dan kewujudan Allah SWT yang boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat. Situasi tersebut berisiko menyebabkan seseorang berasa ragu-ragu terhadap pegangan agamanya dan mudah terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan syariat Islam. Kesan kedua pula ialah berlakunya ketidakharmonian dalam keluarga. Konflik antara Ustaz Adam dan ibunya berpunca daripada kebimbangan berlebihan terhadap keselamatan Ustaz Adam sehingga wujudnya perbezaan pendapat antara mereka. Selain itu, gangguan dan kezaliman Abu Jah terhadap keluarga Sakinah turut menyebabkan mereka hidup dalam ketakutan, tekanan dan kehilangan orang tersayang sekaligus menjejaskan keharmonian institusi keluarga. Kesan yang ketiga pula ialah memutuskan silaturahim. Dalam filem ini, Azman telah memfitnah dan menyebarkan berita palsu mengenai Ustaz Adam sehingga menjejaskan hubungan persahabatan mereka. Tindakan tersebut menimbulkan perpecahan, hilang kepercayaan serta mewujudkan pemusuhan yang bercanggah dengan ajaran Islam yang menekankan kepentingan persaudaraan dan perpaduan.
Kesan terakhir ialah mengeksploitasi golongan wanita dan kanak-kanak untuk menghalalkan kepentingan peribadi. Hal ini kerana watak Abu Jah sanggup menggunakan kekerasan terhadap Sakinah dan Ainah dengan menculik, mengugut serta menganiaya mereka untuk mencapai matlamatnya. Perbuatan ini menunjukkan penindasan dan penyalahgunaan kuasa terhadap golongan yang lemah, sedangkan Islam menuntut umatnya menghormati serta melindungi hak dan maruah wanita serta kanak-kanak. Secara keseluruhannya, pengabaian etika dalam filem Munafik 2 telah membawa berbagai kesan negatif seperti kekeliruan akidah, ketidakharmonian keluarga, terputusnya hubungan silaturahim serta berlakunya penindasan terhadap golongan wanita dan kanak. Kesan-kesan ini menunjukkan pentingnya penghayatan nilai agama dan etika dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya saya akan menambah perbincangan pada hari ini. Nama saya Muhammad Syahadah binti Ibrahim. Terdapat 4 langkah penyelesaian isu pengabaian etika yang dikemukakan melalui filem Munafik 2. Yang pertama, memperkukuh pendidikan agama yang sahih. Ia merupakan asas penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Contoh dalam filem, Ustaz Adam yang sering diuji dengan persoalan yang boleh menggugat keimanannya. Oleh itu, masyarakat perlu mempunyai ilmu agama yang mencukupi supaya tidak mudah terpengaruh dengan hasutan ataupun fahaman yang boleh menyesatkan. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu menyediakan pendidikan agama yang menyeluruh bagi melahirkan individu yang berakhlak mulia. Kedua, memperkasakan penguasaan undang-undang. Dalam filem Munafik 2, Abu Jah telah menyebarkan ajaran sesat serta menggunakan kekerasan terhadap penduduk kampung. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguasaan undang-undang yang tegas. Pihak berkuasa dan institusi agama perlu bekerjasama memantau serta mengambil tindakan terhadap individu atau kumpulan yang menyebarkan ajaran yang bercanggah dengan Islam. Langkah ini dapat melindungi masyarakat daripada terjebak dalam penyelewengan agama. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Nilai-nilai Islam perlu diamalkan dalam kehidupan seharian kerana ia menjadi panduan kepada lingkaran manusia. Dalam filem ini, kawan kepada Ustaz Adam telah memfitnah Ustaz Adam tanpa bukti sehingga menjejaskan maruah beliau. Keadaan ini berlaku akibat kurangnya penghayatan terhadap nilai Islam. Oleh itu, ibu bapa dan institusi pendidikan perlu memainkan peranan penting dalam membentuk sosial dan akhlak yang baik. Yang keempat, meningkatkan kesedaran akidah yang benar. Akidah yang mantap dapat melindungi seseorang daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh menyeleweng. Dalam filem Munafik 2, Abu Jah menggunakan sihir untuk mencapai matlamatnya yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu, masyarakat perlu diberi kesedaran tentang kepentingan menjaga akidah melalui program-program keagamaan serta merujuk kepada pihak yang berautoriti dalam hal agama. Filem Munafik 2 menyampaikan pelbagai pengajaran penting kepada masyarakat, khususnya dari aspek agama, etika dan peradaban. Walaupun disampaikan dalam bentuk filem seram, filem ini menekankan kesan buruk, ajaran sesat, penyalahgunaan agama, sikap taksub serta keruntuhan nilai kemanusiaan yang boleh membawa kepada perpecahan masyarakat. Terdapat 3 cadangan. Yang pertama ialah meningkatkan pengajaran agama dan nilai mulia seperti kekuatan iman, sifat munafik dan pengorbanan dalam menegakkan kebenaran. Langkah ini dapat menambah ilmu agama serta memberi kesedaran kepada penonton tentang kepentingan ajaran Islam dalam kehidupan. Seterusnya, cadangan yang kedua ialah memperkukuhkan unsur keagamaan dalam jalan cerita dengan menampilkan nilai seperti tawakal, sabar dan keikhlasan. Selain menjadikan filem lebih menarik, unsur ini juga dapat memberi pengajaran kepada penonton agar berpegang teguh kepada agama serta berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Akhir sekali, cadangan yang ketiga ialah memperkenalkan filem ini ke peringkat antarabangsa kerana sambutan yang memberangsangkan di Malaysia membuktikan kualiti dan daya tarikannya. Melalui peredaran global, mesej yang berkaitan agama, kekeluargaan dan perjuangan menentang kezaliman dapat disampaikan kepada masyarakat dunia. Oleh itu, nilai-nilai agama Islam yang diterapkan dalam filem ini memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Sekian daripada kami. Terima kasih. I just had to let you know you're